Kalau awak isi minyak pagi tadi rasa sakit, ini sebabnya. Dan malam tadi semuanya boleh berubah. 1 April 2026, dunia tiba-tiba shift. Emas naik, minyak naik tapi silver pelik sikit. Dan malam tadi Trump buat pengumuman besar pasal Iran. Masalahnya sekarang, dua cerita berbeza. Trump kata perang boleh habis 2-3 minggu. Iran pula kata mereka ready nak perang sampai 6 bulan. So, siapa betul? Dan kita duduk di tengah-tengah. Apa yang awak dah rasa pagi tadi? Harga minyak naik. Di US sekarang dah naik $4 per gallon. Naik lebih $1 sebulan. Kenapa? Sebab dunia dah kehilangan sekitar 5% bekalan minyak global. Ini adalah antara gangguan terbesar dalam sejarah. Dan perang ini bukan makin reda. Dia makin merebak. Misal dah kena kapal minyak dekat Qatar. Serangan berlaku bertalu-talu. Maknanya bekalan minyak makin tertekan. Harga boleh meletup lagi. Tapi yang paling pelik hari ni, emas naik kuat sebagai safe haven. Tapi silver jatuh. Padahal stok silver global dah defisit 5 tahun berturut-turut. Supply makin kurang, demand makin naik. Maksudnya harga atas kertas tak cerita semua. Realiti sebenar lain cerita. Dalam masa yang sama, China dan Pakistan mencadangkan pelan damai. Tapi Iran keluarkan ancaman kepada 17 syarikat besar US. Antara syarikatnya Apple, Microsoft, Google, Meta, Tesla, Boeing, JP Morgan Chase. Satu side nak damai, satu side nak escalate. Malam tadi jadi penentu. Kalau Trump announce ceasefire, market boleh tenang. Kalau dia pilih gunakan tentera darat, minyak boleh tembus $130 dan ekonomi dunia berubah overnight. Pagi ni, dunia dah lain. Anda rasa dia pilih deal or war malam tadi? Komen di bawah. Sebab satu perkataan je boleh ubah duit kita semua. Follow saya lagi untuk more update strategi kewangan dan simpanan emas yang waras, praktikal dan tak ada drama.